Soalan pertama tadi apa? Terpaksa dia terpaksa ke tak? Kebiasaannya student-student ni memang terpaksa lah. Memang terpaksa. Ya, memang terpaksa. Asal-asalnya habis saja daripada SPM. Bila kita tengok UVU tu, ada yang tak kena dengan jiwa kita. Okey. Dapat diploma ini, diploma itu, uish, tak kena. Sebab kita belajar di sekolah agama. Jadi kalau ambil bahagian kepalan macam tak kena pula. Jadinya harapan mak ayah nak tengok kita ni belajar agama. Bapa saya seorang mutawi selama 30 tahun, dan juga mak saya pun seorang ustazah. Jadinya dia nak tengok anak dia jadi seorang yang guna kepada umat Islam lah, orang cakap kan. Dan saya cuba fikir apa diploma yang saya boleh ambil untuk saya belajar pasal agama juga lah kan, orang kata kan. Bila fikir tak dapat lagi tu. Tapi ada satu hari tu abang saya dia forward dalam grup WhatsApp, dia jumpa kat FB pasal Dumai ni. Jadi bila saya tengok, rasa macam menarik, orang kata kan. Takkanlah tak menarik. Ambil diploma praktikal di Makkah Madinah. Confirm lah rasa nak pergi kan. Jadi itu satu benda yang ubah diri saya. Kita ni budak degil, biasalah zaman budak-budak budak degil, tak dengar cakap mak ayah. Waktu belajar Dumai pun saya banyak main-main sebenarnya. Tapi ada satu masa kita akan fikir bila waktu kita nak berubah sebenarnya. Ada masa kita main-main, ada masa kita kena serius. Bila belajar ni, kita kena ingat mak ayah kita keluarkan duit. Ini untuk anak-anak lah, untuk makcik-makcik bukan. Untuk anak-anak. Mak ayah keluarkan duit, mak ayah bergerak, beringat mencari duit untuk kita belajar. Janganlah main-main. Itu je yang saya nak cakap. Sebab apa? Nak mencari duit ni bukan satu benda yang mudah. Diorang, mak ayah ni harapan diorang besar untuk kita. Bila dia tahu kita dapat pula praktikal dekat sana, harapan diorang lagi besar. Tapi kita dekat sini, dekat tempat belajar, kita buat apa? Kita main-main. Saya pun macam tu. Tapi kita kena fikir sejenak. Bila kita duduk atas katil ke apa, kita fikir, ya Allah, betul dah aku buat ni. Mak ayah aku keluar duit, tapi aku main-main. Takkan kita nak keluar jadi orang yang tak berguna. Dan bila saya fikir macam tu, tuan-tuan, saya nak cakap tuan-tuan puan-puan yang ada depan saya ni, tahun lepas NMP 3.0, saya seorang yang mengangkat kursi ni. Saya hanya di situ saja bakat saya time tu. Saya tukang angkat kursi je. Tapi tahun ni alhamdulillah saya dapat duduk atas kursi ni. Masya-Allah. Terima kasih.